Hai guys, Ari di sini dan jom kita sambung main Amanika. So, kita kena cuci warehouse ni. Sebab apa? Sebab bos kita yang suruh. Kita ambil ni dulu lah, batang penyapu tu. Bukan penyapu kan? Dia panggil benda apa tah? Ambil ni. Apa binatang ni? Tikus. Woi, kita kena serang juga. Alamak, benda tu dah rusak. Oh, kita kena bunuh dengan tikus. Wow. Let's try that again. Lega dah habis. What? What the hell is that? Kenapa dia benda berlari ke sini? Bro, what are you talking about, man? Wow. Sudah-sudahlah kau datang dalam mimpi aku. Tidak! Tolong jangan cakap yang aku kena ulang balik. Please. Oh. Kenapa dia tak serang? Kenapa ni? I'm gonna be stuck here for a while. 2,000 years later. Aku rasa kita kena jimat. Jangan guna lagi apa? Penyapu tu. Kita kena gunakan tangan dulu. Yeah. Mati kau. That stupid fly. Yes, nice. Dah tamat. Just make sure yang aku tak mati. Okay. Oh, bos nak perkenalkan aku dengan pekerja baru. Siapa tu, bos? Natasha? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan.
Oh my god, awkwardnya kita. Nice, kita dah habis. Alright. Ni penyapu ni bos. Bos tak nak ambil juga ke? Apalah bos ni. Bye. Hati-hati jangan langgar orang. Oh boleh pula aku bawa skuter sambil pegang benda tu. Dah sampai. Kita lupa kunci. Dah tu? Wow. Takkan kita nak panjat pokok kan? Boleh? Panjat pokok. Oh boleh eh? What? Kita dah biasa dengan benda-benda macam ni. Wow. Nak buat apa? Tidur. Kalau orang. Okay. Mandilah kot. Baru balik kerja kan. Basuh muka dulu. Minum kopi kot. Oh, nice. Ada berry. Makan tengok. What? Oh my god. Kita halusinasi ke macam mana? Ke bermimpi?